Semua pokok saya siram guna sistem pengairan titis. Guna dripper macam ni lah. Okay, pokok kat rumah saya ni tak adalah banyak sangat. Yang pokok bendi ni ada dalam 12 pokok. Pokok ubi keledek madu ni ada dalam 9 pokok je. Pokok terung hijau ada 8. Pokok terung unggu ni ada 4 je. Kat sini ada pokok cili kulai, ada 3 polybag je. So semua sekali lebih kurang dalam 40 pokok macam tu je lah. Kalau saya nak siram semua pokok ni, katalah satu pokok tu saya bagi 2 liter, 40 pokok saya nak kena ada air 80 liter tau sekali siram. Kalau saya siram dengan jug yang 2 liter lebih ni, kena ulang-ulang angkut air tu 40 jug. Kalau siram guna hose macam ni, untuk setiap pasu tu mungkin ambil masa 2-3 minit lah untuk bagi dia 2 liter air tu. Kalau satu pokok dah 2 minit, 40 pokok kena ada 80 minit, sejam lebih nak menyiram je. So memang makan masa lah. Sebab tu semua pokok saya siram guna sistem pengairan titis, guna dripper macam ni lah. Dalam bahasa Mak Saleh, drip irrigation. So untuk siraman tu saya on pump je, terus air tu dihantar dekat semua pokok ni. Untuk tangki air saya cuma guna tong sampah ni je, lebih kurang dalam 45 liter lah. Nak bancuh air baja terus dalam tong besar ni pun boleh juga. Ni pump yang saya guna, kecil je, tak nampak sangat lah sebab saya balut dengan kain filter. So kalau ada habuk apa dalam air tu, dia tak adalah masuk dalam paip. Ni rupa pump yang saya guna tu. Kecil je saiz dia, tapi dia punya air tu memang power. Pump ni saya sambung dengan bateri kereta. Lepas tu bateri kereta ni saya sambung dengan solar panel kat situ. So maknanya sistem pengairan yang saya guna ni memang tak guna elektrik, cuma guna ni je, solar je. Tekan on. Bila pump dia dah jalan, macam ni air dia, memang kuat. So daripada sini air tu dia akan lalu ikut pipe ni. Lepas tu lalu ikut pipe kecil ni ke sini, sampailah dekat pokok-pokok saya. So saya on pump dekat sana tadi, air tu mengalir dalam pipe tu terus kat pokok ni. So air tu dia akan keluar daripada dripper macam ni. Kat sini saya dah tarik satu pipe untuk masuk dalam bekas ni lah, untuk saya ukur berapa banyak air yang pokok tu dah dapat setiap kali siraman. Aliran air ni saya kontrol guna benda ni, nama dia PCJ. PCJ ni dia akan limit flow air tu kepada 4 liter sejam. So dalam masa 15 minit dia akan hantar air sebanyak 1 liter lah. So dalam setiap pasu ni saya letak 2 dripper, 2 PCJ. Maknanya dalam masa 15 minit setiap pokok ni akan dapat 2 liter air. Kalau nak bagi lebih banyak air, kita cuma on pump tu lebih lama je. Yang saya tunjuk ni saya cuma bagi air kosong je. Tapi kalau nak bagi air baja, saya bancuh baja AB dekat dalam tong ni. Lepas tu saya pindahkan pump tadi tu masuk dalam tong ni. Lepas tu pokok akan dapat air baja pula. So kalau kita hantar air dan juga baja melalui pipe macam tu, kita panggil benda ni sistem vertigasi. Selalunya orang buat dekat ladang-ladang besar lah. Tapi kalau kita nak buat skala kecil kat rumah macam ni pun boleh juga. Yang bestnya bila kita dah set up macam ni, kita tak perlu risau kalau nak kena tinggal pokok kita banyak hari. Contohnya kita balik kampung ke, pergi cuti ke, pokok-pokok kita tak akan mati kering lah. Kita boleh sambung pipe kita dengan smart timer macam ni. Benda ni yang settlekan siraman masa kita tak ada kat rumah. So itu saja yang saya nak share kali ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dekat ruangan komen. Okay.